Okay, Assalamualaikum dan selamat kembali di channel MSN. Okay guys, so ni kereta projek aku. Kereta Satya Neo tahun 2012. Kereta ni aku nak buat kereta vlog. Tapi sebabkan aku punya kamera rosak hari tu, so aku tak buatlah proses kereta ni daripada colour putih, cat kuning. Lepas tu apa lagi barang-barang yang aku dah tukar. Sepatutnya aku nak buat satu-satu, tapi sebabkan kameranya tak ada, so aku jadi tak ada mood lah nak buat video. So sekarang ni saya dah beli kamera harga marhai SJ20. So sekarang ni saya nak test lah kualiti video SJ20 ni. So kita start lah sikit buat vlog. Okay, so untuk hari ni aku nak top up gas. Dah bulan-bulan aku pakai kereta ni, baru aku tahu gas aircon aku ni ada bocor. Tak tahu kat mana bocor dia. So aircon dah tak ada. So aku ada tengok dekat YouTube, ada orang pakai ni. So sekarang ni aku nak try sendiri dekat kereta sendiri kan. Diorang kata pakai gas ni dia boleh tampal lah. Dia ada leak sealer. Dia boleh tampal tempat kawasan-kawasan yang bocor tu lah. So aku nak try lah top up gas. Ada gas dengan dia campur sekali dengan apa tu kan. Dia boleh tampal kebocoran tu. Sebab hari tu aku dah pernah pergi top up gas RM80. So macam sekarang ni dah tak ada, aircon dah tak ada. Kalau aku nak pergi tu RM80 lagi. So sekarang ni aku nak try buat sendiri. So sekarang ni ni apa nama pipe ni, aku pun dah lupa dah. So aku pakai ni lah. Kita kena nak top up gas tu, kita kena ada benda ni. Okay, so jom kita try pasang. So kita nak top up gas ni, kita kena masuk dekat sini, dekat low. Dia ada tutup dia L sini, H high pressure, low pressure. So kita kena masuk kat sini. So kat sini dia punya ni penutup dia hilang. Kemungkinan gas tu keluar kat sini pun ada, boleh jadi juga. So saya dah beli penutup yang baru untuk tutup dia ni. Okay, ini penutup gas tu. Sebab dia takkan pakai sampai habis, dia ada pakai sikit je. So yang lebihnya kita boleh tutup lah, kuncikan dia. So gas ni kita akan pakai untuk next time kalau gas kurang lagi. Okay, so kita pasang dia ada jarum untuk tebuk tutup dia. Jarum tu kalau kita pusing dengan tebuk. Dah tembus lah. So kita tutup kunci dulu. Kunci dulu. Kunci rapat dulu supaya dia tak ni lah. Okay. So kita pasang kat sini.
perasan sekarang gas dekat low. Paling tu lah. Paling rendah. So kita buka. Kita kena buka, tutup. Buka, tutup. Sampai dia dekat 2.5, bawah 30. Tengok aircon. Tengok dia turun sikit temperature dia turun sikit. Aircon pun dah start rasa sejuk sikit. So, kita akan buat benda tu berulang kali. Proses yang sama berulang kali. Pipe ni pun dah rasa sejuk. Okey, dah sejuk. Turun lagi. Dia mesti bawah 10 lah. Aircon, ni aircon paling min sekali. Paling kita buka dia paling rendah sekali. Kita tengok. Sikit je pakai gas ni sebenarnya. Tapi kat sini dah full dah. Kalau perasan sini dah full. Dah 30 dah. 30 PSI. Dia 30 je. Lepas tu dekat sini dah berpeluh. Dekat pipe ni pun dah berpeluh. Dia dah rasa sejuk lah. Pipe ni pun dah sejuk. Dia nak lagi cepat, kita kena basahkan apa tu, depan tu kondenser dia tu. So kita pakai ni sebab saya ada buat bypass air Oh salah. Yang mungkin tunjuk bypass air. Tu. Jap. Tu kau nampak air kan basah. Tu nak bagi basahkan kondenser tu lagi cepat dia. Okey, sini saya dah kunci, dah tutup. So dia dah 30 PSI. Dia dah tutup. Meter dah tunjuk 30 PSI. So dia dah okey lah, dia dah penuh. Sebab dia memang pakai sikit je, dia tak pakai gas tu banyak. So yang lebih ni kita boleh simpan untuk top up lagi sekali. Ni dia punya penutup dia lah, low pressure dia bagi 4 plus supaya gas tak keluar. Dia biasa sini kalau tak ada dia akan ni gas tu akan keluar kat sini.
sejuk dah kan. Okey. So tadi sebelum apa tu dia 40. Sekarang dia dah turun 20 ke 10. Dia elok je bawah 10 lah. Bawah 10 tu kira okey lah. Tapi kalau ikut rasa tangan ni memang dah ada rasa sejuk. Cuma cukup sejuk dengan tak cukup je lah. Ini saya baru trial pertama. Okay, so gas tu ada banyak lagi. So saya akan top up lah untuk next time. Agak-agak rasa tak sejuk lagi dah ke, saya akan top up sebab kita dah simpan dia dah tutup ketat. Dia pun dah ni kalau kita buka pun boleh sebab kita dah tutup dia ni rapat. So dia dah lock. So kita boleh buka ni getah dia punya pipe ni kita boleh simpan lah. Sebab ada lagi satu tu dia terus kepala je. Tapi kalau botol besar macam ni kita nak simpan susah, dia tergantung macam ni je lah. Dia tergantung macam ni je. Tapi tu yang saya tukar, saya ambil macam ni. Dia boleh pisahkan kepala dia. Boleh pisahkan. Boleh pisah. So yang ni saya boleh simpan yang elok. Botol pun saya boleh simpan yang elok. Yang penting kepala dia ni jangan rosak lah. Okay. So sampai sini saja vlog saya untuk top up gas aircon Satria Neo. Okay. So suhu dah makin turun Alright. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di live vlog. Assalamualaikum.